Pasangan panda gergasi Fua dan Feng Yi secara rasmi dihantar pulang ke China dalam satu majlis penghantaran penuh simbolik yang berlangsung di Animal Hotel Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLI hari ini. Majlis itu turut dihadiri Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad yang mewakili Kerajaan Malaysia dalam menyampaikan penghargaan kepada Kerajaan Republik Rakyat China atas hubungan diplomatik erat yang telah terjalin selama ini. Menurut Nik Nazmi, peminjaman pasangan panda selama 10 tahun melalui projek kerjasama antarabangsa pemuliharaan panda gergasi bukan sahaja menjadi lambang persahabatan antara dua negara, malah membuahkan hasil dari segi pembiakan dan pemuliharaan spesies terancam tersebut. Tambah beliau, hubungan rapat antara Malaysia dan China dalam bidang konservasi bukan sekadar simbolik, malah membuka lebih banyak ruang kerjasama saintifik yang bermanfaat kepada kedua-dua negara. Fua dan Feng Yi telah menghuni zoo negara sejak 2014 menerusi perjanjian konservasi panda gergasi yang dimeterai antara Malaysia dan China. Sepanjang tempoh 1 dekad, pasangan ini telah melahirkan 3 ekor anak panda, Nuan Nuan, Yi Yi dan Sheng Yi yang kesemuanya telah dihantar pulang ke China terlebih awal.